Ya, tanda mukmin yang sebenar kata Nabi apa? Iaitulah mereka yang rasa seronok dia dapat buat amal soleh, masya-Allah, seronok dia. Dan bila terkena maksiat rasa gerun dan takut. Itu tanda engkau tu iman yang sempurna kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu sahabat radhiyallahu anhu, satu kisah dia terbuat satu kesilapan. Bergegas dia berjumpa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, binasa dah hamba hari ini. Ya. Lalu sahabat Rasulullah tanya, apa yang kau lakukan? Dia pun cerita dosa-dosa kecil. Maka Rasulullah tanya, kau ada sembahyang berjamaah? Dia kata, sudah ya Rasulullah, dah, dosa kau telah diampun. Bermakna kalau dosa kecil diampun dengan ibadat. Tapi sikap sahabat, walaupun kecil dia rasa macam gunung nak empap dia. Dia pun orang yang rosak sebaliknya. Dia buat dosa tu walaupun besar, dia rasa macam lalat hinggap di hidung dia. Dia main tepi gitu, main tak ada selamba. Dia buat dosa tu saja, tak ada azab pun. Baru ni sahabat saya di Melaka kan, ada tu kes dia buat hubungan lelaki perempuan dalam masjid kan? Tu imam panggil dia, JK masjid panggil dia, betul tak buat? Betul saja kan? Allah, tu imam sampai menangis. Dia pegawai syarak menangis tu, ish, dia ni ya Allah buat kerja yang dilaknat oleh Allah dalam masjid, tak ada asap pun kan? Awak buat, betul mengaku buat? Ya, saya buat dia. Allah, menyeling kepala tu imam tu. Dia kata apa? Menangis tu imam, sedih ya Allah. Ni apa ni? Mautul qalbi. Dia tak siap masjid kan. Tapi banyak ustaz-ustaz kata bila mengajar dia tak ada, dan dia kerja dia buat tolong tu dah hilang, kuliah pun tak duduk, rupa dia mengurat kat belakang. Macam cerita kan. Nafsu ni kalau dah tekan kita tuan, dia tak takut apa kan, apa dia takut. Dalam bilik mayat pun tak ada hal. Itu nafsu punya, dia tekan gitu tu. Sebab tu ulama kata beza antara nafsu dengan syaitan. Dia ni sama-sama menarik kita ke arah kejahatan. Tapi kalau syaitan, dia bisik je benda tak baik, kita zikir, kita baca Quran ke apa, dia hilang. Tapi kalau nafsu tak, kau zikir dia tekan lagi, kau semayang dia tekan lagi, kau baca Quran pun dia tekan lagi. Tu nafsu. Ya, dia tekan tu rapat tu. Dia tak elak. Tu kena ada obat dia lah. Sebab kena didik dia. Nafsu obat dia di antara apa? Pertama, kena kurangkan kendak dia. Dia ibarat kuda yang liar, kita jangan bagi makan banyak, bagi cukup-cukup je. Kemudian letakkan muatan banyak atas belakang ni. Bila muatan banyak dia slow. Maknanya kita banyakkan ibadat. Banyak zikir, banyak baca Quran, dia akan slow. Kita akan terik dia. Sampai satu ke peringkat kita akan dapat menundukkan dia dengan dua sifat. La yukhriju minasyahwa illa bi khaufin muz'in.